Okay guys, untuk video kali ni kita akan mereaction lagi guys. Tetapi untuk video kali ni kita akan reaction iPhone ya. Sebelum kita itu, jom kita intro dulu guys. Let's go, kita intro dulu guys. Okay, jom kita tengok iPhone 14 Pro. Semalam kau dah tengok video iPhone 14 aku. Yang mana aku kata bateri dia tak tahan lama kan. 3 jam je, sangat-sangat sikit untuk seorang ataupun orang yang datang daripada iPhone 13 Pro. So kali ni kita akan buat video test macam mana dia handle macam kamera 48 megapixel tu, nak tengok juga, and then action mode. Lepas tu untuk dia punya processor macam mana, well perform ke, tapi macam light use je lah untuk bagi dia tahan lagi lama kan. But yang penting juga, apa yang kau perlu tahu, dia actually support accessories yang ada dekat iPhone 13 Pro yang aku beli hari tu. So untuk kali ni kita ada wallet yang support MagSafe, nampak dia keluar notification ataupun item dia. Lepas tu kita ada backup untuk dia punya bateri in case kalau dia tak tahan lama sampai 1 hari. So tak lekat dekat belakang, dia akan keluar dekat Dynamic Island, which is quite good if I'm honest. Untuk sehari guna aku rasa macam sangat-sangat berguna lah untuk orang yang selalu tutup notch. This is a game changer untuk iPhone promote dia orang punya Dynamic Island. Tapi ada something yang aku boleh cakap dekat sini, sebab dia punya Dynamic Island ni dekat dalam studio ataupun tak berapa nak terang, kau takkan nampak. Tapi kalau kau keluar dekat luar dan kau akan nampak betapa jelasnya dia punya Dynamic Island ni, nampak macam tak finish. Tapi kalau kau dekat luar, dia punya Dynamic Island ni looks really weird sebab nampak macam tak siap. Sebab nampak kau punya getah tu, dia punya kamera, dia punya sensor. Kemudian aku ingatkan dia punya Dynamic Island ni akan kecil tau. Tapi sepanjang always on display ni, dia punya notch ataupun Dynamic Island ni akan panjang. Dia akan keluar lock dekat situ. So bila ada lock ni, maknanya dia akan guna korang punya screen lah untuk light up that pixel. So far aku rasa macam okey je, tak terganggu sangat. But kenapa dia tak buat macam biasa je kan? By default dia tak guna pun Dynamic Island tu masa tengah idle. Lepas tu kita akan start video ni terus sebab ni dah tengah hari, aku siapkan kerja pagi. Lepas tu tengah hari barulah peluang nak pergi dekat luar untuk test punya kamera and everything. So sekarang adalah 12.38. Battery percentage 93%, which is aku dah guna untuk reply message and everything. Ni pun ada aku punya singkat untuk reply message ataupun buat scroll social media dan sebagainya. So without wasting more time, jom. Okay, first stop aku nak hantar MacBook Pro ni yang aku dah buat review hari tu, dah buat unboxing kepada kawan aku. So kawasan dia duduk kat sini, it's quite not far. Tapi itu adalah perjalanan yang pertama untuk bagi, bukan giveaway ya. Aku tak mampu nak bagi giveaway mahal macam ni. Okay, jom kita gerak. Tunggu di loading sikit. Dah gerak. Tu ada tikus-tikus sikit makan. So hilang lah Apple ni. Ni M2 tau. So harga dia dah makin naik sekarang. Chip shortage. Kau pergi dekat mesin tak ada. Ni rare item. Kau ambil ni lah charger Tesla tu, kau boleh charge phone kau. Nak buat gaming task kan, tu sekejap 3 saat settle kau punya phone. Settle. Aku tak sabar nak try lah. Aku dapat yang Pro dia punya set. Yang ni mahal je kan. Ni harga scalper punya kan. Ni terpaksa beli lah. Tapi macam ni bila pakai scalper ni macam lain macam harga dia punya feel tu lain macam. Dia ada rasa dosa tu juga kadang-kadang. Tapi dia datang sekali dengan ni. Tak. Yang ni asal dia iPhone 13. So kalau kau nak, ni acah lah, tak apa pun. aku guna untuk letak kad. Kalau untuk power bank pun ada juga. Kalau kena cari kau boleh nampak dia lah dia punya. Yes. Dia nampak macam like tak siap tau. Kalau kau perasan dia bulat. Lepas tu untuk render tu rumors tu sebiji. So make sense lah. Kita hantar MacBook Pro dekat Pak An untuk dia punya production. Dan untuk battery life
iPhone 14 Pro kita dah guna untuk scroll social media je kali ni. And daripada 93% daripada studio tadi pukul 12 lebih sampailah sekarang makan like 5%. Kau boleh tekan zoom kot. Lepas tu aku tak guna heavy sangat. So far is good je sebab tak ada macam makan yang agak teruk lah. So sekarang kita akan pergi ke tempat yang seterusnya. Right. Okay, sekarang kita ada dekat dalam port dan kita nak uji 48 megapiksel yang ada dekat iPhone 14 Pro ni. Macam mana? First, kita nak tengok dia punya action mode. Sebab kata apa, kali ni dia orang dah stabilizekan dia punya sensor and dia punya algorithm, dia punya orang kata EIS tu lagi better. Basically, dia macam benda yang dah ada dekat Android. But kita nak tengok sama ada Apple ni dapat buat better daripada dia orang. Okay, kita akan test. Sebab ni adalah action mode kalau kau nak tahu. And dirakam guna iPhone 14 Pro. Jom. Okay. So far macam mana dengan action mode dekat iPhone 14 Pro? Is it stabil daripada biasa ataupun just sama je? Tapi video ni guna rakaman 2.8K. Dia tak boleh pergi 4K full res. So dia punya limit 2.8 je. Tapi kalau kau nak tahu untuk Android, dia boleh rakam full HD je biasanya. Okay, sekarang kita dekat atas pula. Alright, sekarang kita ada dekat dalam port atas. Dalam port atas sekali dekat rooftop, which is open lah. Kalau korang tengok dekat sini, kita boleh nampak menara yang paling tinggi dekat Malaysia. Lepas tu aku ada iPhone 14 Pro yang dah guna tadi untuk navigation. Lepas tu guna juga untuk tangkap gambar. Video tadi tu dah sampai 69% dekat sini. Sekarang pukul 3 suku. So boleh tahan lah dia punya bateri tu, tak adalah macam makan sangat. Tapi kita akan test throughout the video and the whole day untuk tengok. Tapi sekarang ni kita nak test dia punya 48 megapixel resolution, Apple ProRAW punya format untuk tengok sama ada beza 12 megapixel dengan 48 megapixel tu ada beza ke. Okay, sekarang aku akan tangkap gambar dekat sini, which is kalau kau nampak dekat situ, cuba kau tunjuk. Okay, aku akan tangkap gambar dekat sini tanpa Apple ProRAW. Lepas tu kita enablekan Apple ProRAW. Dia ambil masa lama sikit untuk proses 48 megapixel high resolution. So kalau kita zoom in dekat daun ni, dia start pecah-pecah sikit, ada pixelated kat situ kalau boleh nampak. Kita pergi dekat 48 megapixel ni pula, dia tak nampak sangat. Tapi in terms of format gambar tu ataupun dia punya bit akan nampak beza lah. But it's not pixelated macam 12 megapixel. So that's how beza 48 megapixel dengan 12 megapixel yang ada dekat iPhone 14 Pro dengan ada pakai sensor 12 megapixel je dekat sini. So sekarang kita akan pergi tangkap gambar area kawasan ni. Nak tengoklah kamera lens dia lawa ke tak. Dia kata jangan sentuh kawasan ni dulu sebelum, kalau tak korang kena static. So aku ni orang yang agak senang dapat static. Static shot dapat ke tak? Aku tak pasti. Oh tak ada. Selamat. So okay. Okay. Alhamdulillah. So aku bukan orang senang boleh static lah. Kau kena kot. Alright, sekarang aku ada dekat BMW, ada kereta. Untuk charge kereta elektrik, since kita dah berjalan satu hari ni, sekarang dah pukul 4.23. Battery percentage 55% kalau korang nampak. So untuk satu hari, basically kita guna phone ni belah petang je. Belah pagi tu macam tak guna sangat sebab aku fokuskan dekat kerja. So kita charge dulu kereta kali ni. Yes, kita guna CCS1. Ya, connect. Lepas tu kita charge pakai app GoToYou. Kita charge dalam masa 30 minit lah. Okay. So, connect. Start charging. 60 watt. Okay. Dah, sekarang tengah charge. So, untuk penggunaan hari ni,
basically it's quite heavy. Tapi ada satu benda yang kita tak buat lagi, which is gaming task, yang mana aku akan main game simple CSR gaming dan juga PUBG kalau sempat untuk habiskan bateri ni hari ni juga. So kita sambung buat kerja sikit since aku ada benda nak kena hantar, file and everything. Alright, jom kita rehat dah kita setengah jam untuk tunggu kereta ni habis charge. Alright, sementara kita tunggu dulu, kereta ni charge dalam masa like 25 minit. Agak laju 60 kW kat sini. So sekarang bateri dah 57%. Okay. Phone aku 53. Boleh kata dia makan bateri sama macam phone juga kereta ni. Tapi tak apa, kita akan try untuk main game dulu, untuk spend time. Usually aku akan mainkan Netflix dekat dalam ni, lepas tidur je. Tapi sebabkan aku test, kita akan buat gaming test. Aku akan main guna Car X Drift Racing. And kalau korang biasa dengan Notch, rasa dah teruk dah, cuba bayangkan kau actually ada dan island. So dia memang akan makan kau punya space dekat sini, tapi dia tembus lah. Dia tak macam kebanyakan Android punya iklan tau, dikutuk iPhone, dikutuk Notch sebab dia ada punch hole display. Ni pun lebih kurang punch hole display juga, tapi dia macam memanjang sikit. Tapi tak apa, inilah apa yang kau akan nampak bila main game dekat dalam iPhone 14 Pro ni. Balik. Tak apa, bagi aku spend masa dengan phone ni, nanti aku beritahu macam mana performance untuk telefon ni. Alright, tunggu jap. Hi guys, aku dah main game dekat dalam telefon dalam masa 30 minit and boleh kata maybe sebab kereta ni sejuk and aircon dia pun sejuk, so dia punya heat tak ada rasa sangat. But overall aku nak komen sikit pasal dia punya performance kali ni. A16 Bionic is no doubt one of the best processor untuk main game such as PUBG Mobile ataupun CSR Gaming, Car X Drift, game-game yang aku selalu main. Tapi untuk dia punya screen kali ni nampak macam dia tak adapt lagi dengan apa yang Apple buat dekat sini. So maybe benda ni akan bagi masa dekat diorang developer untuk game-game untuk ambil semua kelebihan yang ada dalam prosesor yang baru. But so far aku boleh kata Android pun yang aku main lagi best sebab dia tak support sampai 90fps dan mungkin dengan dia punya screen kali ni tak rasa sesedap macam iPhone yang sebelum ni. But benda ni macam benda awal lagi, telefon ni pun baru je launch. Kita kena bagi masa maybe dalam sebulan untuk diorang adapt dengan apa yang baru dengan iPhone 14 Pro ni. So far aku boleh kata dia just okay je. Aku tak puas hati lagi dengan apa yang aku bayar untuk main game dekat sini. Tapi macam aku cakap, kita dah tunggu dulu untuk developer ambil kesempatan dengan apa yang A16 Bionic tawarkan. So sekarang ni dah pukul 5 petang. So daripada 100% satu hari ni sampai sekarang dah berapa jam dah kalau kau tengok? Tinggal 38% sahaja battery life ataupun battery percentage. So aku akan spend masa lagi dekat dalam aku punya office untuk beritahu full untuk dia punya battery performance dalam iPhone 14 Pro. Okay, sekarang dah habis charge, kita gerak terus balik studio. Alright. Guys, aku ada berita yang agak kurang enak dengan battery life iPhone 14 Pro ni. Kita dah ada dah full result untuk telefon ni. Tengok sekarang dah 13% pukul 9.39 dan juga dia punya ketahanan bateri dekat sini boleh kata tahan dalam masa 4 jam sahaja. So untuk 4 jam ni kita dah tangkap gambar, kita dah main game, kita dah test semua features dia yang sepatutnya dapat menambah baik daripada apa yang iPhone 13 Pro dapat buat. And aku boleh kata 4 jam is not enough untuk telefon harga semahal ni. Yep, tahu untuk iPhone 13 Pro is yes, betul-betul iPhone 13 Pro akan lagi tahan lama daripada telefon ni. But kita kena tahu juga yang mungkin disebabkan dia punya always on display tak dapat nak perform macam yang adik dia pakai. So dekat sini aku akan test out untuk review lagi on and off. So untuk kali ni harap korang semua bersabar sebab kali ni kita dah test segala benda, contohnya macam video, stabilization, lepas tu gaming, lepas tu dia punya screen macam mana. So dekat sini banyak sangat ujian untuk telefon ni. Tak apa, kita akan tunggu full review. So far aku boleh kata 4 jam and it's not a good start kalau korang nak tahu. Alright, macam biasa guys, if you like subscribe, so keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye. Siapa yang dah pre-order? Cancel ke? Cuba beritahu. Alright, sambung ini.
Okay guys, di situ saja video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ni guys. Untuk tahun ni kita target 1k subscribers. Subscribe guys. Sebab subscribe tu percuma je guys. Ah, InsyaAllah kita akan target 1k subscribers. Bye bye.